Okey, so kalau korang nak tahu lebih detail pasal kemah angin yang kecil ni, korang boleh tengok video ni sampai habis. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel Michael Jenny. Kalau sebelum ni saya dah tunjukkan cara pasang kemah ni, tapi untuk part 2 ni saya nak tunjukkan lebih detail lah. Saya nak review lebih detail dari segi luaran dan juga dalaman kemah ni dan juga dia punya technical spec. Dan juga saya akan share sikit lah dia punya kelebihan dan kekurangan kemah ni kalau korang tengah consider nak beli kemah angin yang kecil ni. Okey, so kemah angin ni saiz dia memang kecil je. Kalau beli akan dapat satu beg macam ni. Dia tak besar pun. Dia punya berat lebih kurang dalam 6.6 kilo. Hampir-hampir 7 kilo lah. So dalamnya akan dapat dia punya kemah. Lepas tu dia punya pump. Pump dia bagi pump manual macam ni, yang kecil. Dia dahsyat lah dengan tali, dia punya pack, semua dia dah bagi. Dan juga 2 batang pole untuk dia punya awning macam ni. Okey, dari segi luaran dia ada 2 pintu lah, depan belakang. So pintu ni dia sama je, tapi satu korang boleh jadikan awning macam ni lah. Dia actually dua-dua pun boleh. Cuma kalau beli dia akan bagi 2 pole sahaja. So boleh naikkan awning bahagian depan sahajalah. Tapi kalau korang nak naikkan awning depan belakang, kena dapatkan lagi 2 pole lah. Itu kena beli berasingan. So ini memang dia dah bagi. Nampak dia punya awning pun pasal dia agak tinggi juga. Dia lebih kurang dalam 1.6 meter. Tapi kalau nak masuk masih lagi kena menunduk lah, sebab dia tidaklah terlalu tinggi. So dekat sini pun dia boleh lah nak set up simple common area. Setakat nak letak 1 ataupun 2 kerusi dan juga meja yang kecil, dia masih lagi muat. Jadinya kalau korang nak keluar masuk, boleh masuk daripada belakang. Okay, kemah ni dia jenis kemah angin. So nak set up dia kena gunakan pump. Sama ada yang dia bagi tadi boleh guna. Kalau korang nak lebih mudah, boleh juga gunakan pump yang jenis bateri lah. Tapi kena dapatkan pump yang sesuai, yang besar sikit lah, bukan pump yang untuk pump tilam angin tu. So dia punya valve dia akan ada dekat sini. Dia akan ada 2. Satu yang hitam, satu lagi yang merah. So untuk masukkan angin yang dekat bahagian yang hitam ni, yang bawah ni, so dia akan ada 2 penutup. Satu untuk masukkan angin, satu lagi untuk keluarkan angin. So yang atas ni untuk dia punya kalau overflow, maksudnya kalau korang pump tapi angin terlebih, dia akan release dekat sini. Ni untuk dia punya safety valve lah. Okay, dia punya pillar pun dia tak besar sangat tapi masih lagi okey. Saya pun tak show dia punya diameter, lebih kurang macam ni lah. Okay, satu genggaman macam ni. So dia agak tebal dan juga agak solid. Cuma pump ni kita tak boleh terlalu keras sangat, so takut dia merosakkan dia punya air pillar. So dia ambil masa kalau manual lebih kurang dalam 2 ke 3 minit sahaja. Kebanyakan kemah angin dia punya pillar ni dekat bahagian dalam. Tapi kalau kemah ni dia dekat bahagian luar. Okay? So dia lebih terdedah kepada risiko untuk kena benda-benda tajam lah. Contohnya kalau ada orang terlanggar bawa benda tajam, dia mudah, maybe dia mudah terbocor ke apalah. Atau contohnya ada ranting ke, dahan ke jatuh, mungkin dia risiko dia lebih tinggi lah untuk rosak. Sebab dia dekat bahagian luar. Okay, tapi dia punya material pasal dia agak tebal jugalah. Dia tidaklah terlalu mudah untuk bocor ataupun rosak, melainkan dia terlalu kuat lah kalau kita terkena benda tajam. Okay, dia punya pillar ni dia bersambung dah dekat 4 kaki. Maksudnya dia akan naik sampai atas tengah-tengah tu. So dia akan ada 4. Maksudnya korang just pump satu area sahaja. Okay, dia akan pump keseluruhan tiang kaki dia. So dia punya kaki pun agak solid. So bila dah pump, kena pack terus dekat bawah ni, dekat 4 kaki, baru dia berdiri dengan kemas macam ni dan juga dia lebih kukuh. Okay, dekat bahagian atas dia ada bagi satu rain cover ataupun top cover lah. Dia tak besar pun, dia just ngam-ngam saja untuk bahagian atas. Kalau kena hujan dia akan kurangkan impact bahagian atas. Maksudnya dia waterproof. Even dia punya ni pun dia waterproof. Cuma bahagian dinding semua single layer, bahagian atas saja dia ada cover. Cuma yang ni pun dia agak sikit dia punya cover ni. Biasanya kalau the best dia boleh cover sampai bawah sikit lah. Tapi kalau macam ni dia just hujung sahaja. Contohnya macam kat sini dia ada jaring. So kalau hujan lebat, tempias, hujan boleh masuk kat dalam. So the best kalau korang nak camping waktu hujan lebat, kena ada satu fly sheet besar lah. Okay, tapi kalau korang just nak camping waktu panas macam ni pun dah okey. Dia punya ventilation dia pun pasti agak baik. Okay, kemah ni dia ada 2 pintu, 2 tingkap. Depan tadi dia punya pintu lah, pintu yang besar. Okay, lepas tu dekat tepi ni dia ada satu tingkap yang agak besar juga. Cuma dia punya pintu dia ada 2 layer. Satu dia punya netting kat luar ni. Satu lagi dia ada privacy layer lah dekat dalam. Kita boleh buka. Pintu dia pun cantik lah. Dia ada motif macam ni. So dia nampak macam retro sikit. So dekat belakang pun dia ada lagi satu pintu. Pintu dia sama je dengan yang dekat depan tu. Dia ada satu pintu yang boleh jadikan awning. Maksudnya kalau nak tutup, dia ada zip kat sini, kiri kanan. So ni kalau korang nak tutup lah, kalau nak fully privacy. Tapi kalau nak ventilation dan ada awning, okey, so yang ni boleh buka. Cuma hati-hati dekat sini dia ada tali ni. Kalau dia tersangkut dekat zip, dia akan stuck lah. So kena make sure tolak dengan betul-betul lah dia punya zip ni sampai atas. Yang ni pun sama. So yang ni kita boleh jadikan sebagai awning juga.
Cuma pole dia bagi 2 sahaja. So kalau nak jadikan awning juga yang ni, kena dapatkan lagi 2 pole lah. So boleh dirikan macam ni. Tapi kalau nak ventilation penuh, angin keluar masuk, kalau tak nak jadikan awning, ni pun boleh gulungkan. Okay, korang just gulungkan saja. Okay, lepas tu boleh ikat kat sini. Okay, dia ada tali kat sini. Dan ada satu hook dia. Okay, ni kita boleh sangkutkan. Cuma dia macam pendek sikit. Alright, so dia akan jadi macam ni lah. So dia kemas. Jadinya udara dia sedang keluar masuk. Lepas tu dia ada jaring, serangga ataupun daun-daun kering ke apa, dia tak masuk kat dalam. Okay, so tepi sini pun sama juga. Dia ada satu lagi tingkap. Yang ni kita boleh buka dekat dalam kalau nak ada ventilation lah. Tapi nak privacy pun boleh tutup. Tapi kalau nak privacy pun boleh tutup juga daripada dalam. Lepas tu kalau hujan dekat sini, air dia tak akan masuk kat dalam lah, sebab dia ada cover kat dalam. So air dia akan mengalir terus ke bawah sini. So ini pun dia ada cover extra. So ni dia punya pintu depan dia. So pintu dia actually dia samalah, dia tak ada perbezaan. So mana-mana pun boleh jadi depan, boleh jadi belakang. So dia punya zip dia jenis T-shape. Maksudnya dia ada satu yang tengah buka ke atas dan satu yang buka ke tepi. Dia ada 2 lah, kiri kanan. So dia terpulang lah, korang nak buka sebelah boleh, nak buka dua-dua pun boleh. Nak masuk senang, buka dua-dua lah. So dia punya pintu ni pun dia taklah besar sangat, tak tinggi sangat pun. So nak masuk, kena menunduk macam ni. Okay, yang bagusnya dia punya pintu ni dia fully netting lah yang dekat dalam ni. So kalau korang nak tutup, tak nak bagi nyamuk ke masuk, boleh tutup lah. So angin pun masih lagi boleh masuk. Tapi serangga, nyamuk semua tak boleh masuk lah. So dia punya ventilation memang bagus lah. So boleh buka macam ni, dia punya pintu, dia punya tingkap dia. So ini nak kemaskan, kita boleh gulung. Okay, dan boleh ikat lah, dia ada tali kat sini. So ini dia bagus lah untuk ventilation. So yang sebelah sini pun boleh juga. So kalau kita buka empat-empat dia punya pintu dan tingkap ni, ventilation pasti memang bagus. Dekat dalam ni masih lagi terasa angin keluar masuk. Kalau kita nak mudah keluar masuk, yang ni kita boleh ikatkan dia dekat tepi sini. Dia ada tali ni, korang boleh sangkutkan saja. Okay, sangkutkan macam ni. So kiri kanan pun boleh. So bila dah ikat, kita boleh keluar masuk dengan selesa lah. Lepas tu kemah ni dia tidaklah tinggi sangat. So kat dalam, contohnya macam saya tinggi dalam 170 cm. Sebab kalau ikutkan kemah ni, dia punya spek dia tinggi maksimum 170 cm. Itu sebenarnya untuk yang ketinggian dekat luar lah. So dekat dalam ni maybe dalam 160 cm. So macam ni saya boleh diri. Cuma kepala kena menunduk sikit lah. So kalau korang yang tinggi bawah daripada lebih kurang 160 ke bawah, pasti dia okey, tak ada masalah. Nak solat ke apa, masih lagi selesa lah untuk yang tinggi dalam 160 cm ke bawah. Tapi kalau untuk yang tinggi macam Zain, nak solat tu boleh, cuma kepala tak boleh tegak lah. Lepas tu dekat atas ni dia ada jaring. Nampak dia ada ruangan ventilation lah. Dia ada jaring-jaring macam ni, so udara boleh masuk. Tapi kalau hujan lebat, tempias pun boleh masuk sebab dia tak ada cover dekat dalam. Lepas tu macam biasalah ada hook untuk sangkut kipas ataupun lampu. Poket pun ada dekat sini untuk letak benda-benda yang penting dan juga senang nak cari. Okey, dia punya tingkap ni, so kita boleh tutup. Contohnya nak privacy, tak nak orang nampak, boleh tutup lah daripada dalam. Tapi kalau pintu ni, nak privacy, boleh tutup yang luar punya. So even yang pintu besar ni pun sama juga. Kalau nak ada privacy, memang kena tutup dia punya pintu awning. Sebab dia tak ada layer kat dalam untuk tutup dia punya privacy daripada dalam. So sekarang saya nak share sikit lah dia punya technical spec. First kali kemah ni dia tak ada spesifik nama lah. Tapi dia adalah sebuah kemah angin yang kecil. Dia punya size dia sesuai untuk, actually dia maksimum untuk 4 orang, tapi pada sini dia selesa untuk seorang ataupun 2 orang lah. So dia punya berat tadi dalam 6.6 kilo saja. Pasal dia mudah nak bawa ke mana-mana. Dia punya size bukaan dia, okay, dia 220 cm kali 220 cm. Tinggi dia 170 cm. Tapi yang ni saya rasa dari segi luaran lah. So bila dalam ni dia lagi kecil sikit. Biasanya dia akan kurang dalam 10 cm lah kat dalam. Okey, lepas tu dia punya, dia jenis inflatable, maksudnya gunakan pump angin sahaja. Dia tak payah pasang-pasang pole. Memang senang lah setup. Okey, so dia memang sesuai untuk beginner. Kalau korang perlukan satu kemah angin yang senang, yang basic. Okey. Lepas tu dia punya material dia 400 di Oxford fabric dengan PU coating. So dia punya material dia tulis sini dia waterproof. Tapi bila saya tengok kat sini dia tak ada seam tape sebenarnya dekat dia punya jahitan. Jadi dia pasal kemah ni dia taklah sesuai untuk korang pasang direct. In case kalau korang nak camping waktu hujan, pasang direct open area pasti dia tak sesuai. Waterproofing dia pasal dia biasa-biasa je. Kalau setakat dia splash proof lah. Kalau setakat kena tempias sikit-sikit tu dia okey. Tapi kalau hujan lebat pasti dia tak sesuai.
korang kena pasang dengan fly sheet lah. Sebab dia memang tak ada seam tape dekat dia punya jahitan dia ni. Dia punya lantai pun dia tebal sikit je daripada dia punya dinding. So kena pasang ground sheet lain lah dekat bawah. Tapi dari segi ventilation pasal kemah ni okey, sebab dia ada keliling lah dia punya tingkap, atas pun ada. Tapi dari segi panas pun dia tak ada silver coating. Kalau kita tak ada angin, dia agak bahang sikit lah, terasa kat dalam. So memang kena ada fly sheet lain lah. Pasti the best kalau korang nak set up dengan kemah ni. Okay, so untuk layout dalam ni, kalau korang nak tidur, pasti dia muat satu tilam queen. Tepi tu dia ada lagi sikit ruang lah. Tapi kalau korang nak set up tilam single, boleh masukkan, saya rasa mungkin boleh masukkan 2 ke 3 tilam single lah. Tapi the best pada saya, maksimum 2 orang saja. So ada ruang untuk letak barang. Okay, tapi kalau korang solo camping, pasti lagi baik lah. Sebab korang boleh set up korang punya tilam dan juga banyak ruangan untuk letak barang-barang lah. Okay, tadi saya dah review dia punya luaran dan juga dalaman lah, dan juga dia punya technical spec. So kemah ni pasti dia sesuai untuk korang yang baru nak start camping tapi tak nak pasang kemah yang leceh lah, yang senang pasang, just pump je. Pump pun dalam 2 ke 3 minit dah settle. So dia punya size pun dia sesuai lah untuk seorang ataupun korang couple camping, suami isteri berdua, dia just nice saja. Kalau korang tak nak set up yang terlalu banyak benda lah. Lepas tu dia punya kelebihan, satu dia senang pasang lah. Dia punya size pun tak besar, senang nak bawa. Berat pun dalam 6 kilo saja. Dia tak makan ruang lah nak letak dalam kita punya kereta. Lepas tu dia punya ventilation dia okey. Saya suka sebab dia boleh buka pintu dan tingkap keliling, so angin boleh masuk. Dia punya size pun just nice untuk seorang ataupun berdua. Dia nak kata besar sangat pun tidak, kecil sangat pun tidak. So kalau korang yang tinggi dalam 160 cm ke bawah, masih lagi boleh berdirilah dekat dalam. So mudah nak bergerak. Kekurangan pula adalah yang saya nampak adalah dia punya cover ni lah. Dia punya cover ni macam kecil sangat. So, kalau dia boleh besar lagi, at least dekat bawah sini, dia akan cover dekat sini lah. Maksudnya contohnya ada jaring, kalau hujan ada tempias, dia akan cover. Tapi kalau macam ni dia memang boleh masuk lah. Lepas tu dia punya material pun dekat dalam dia tak ada seam tape. Maksudnya kalau kena hujan direct, pasal kemah ni dia senang air masuk kat dalam lah. So kemah ni pasal dia tak disarankan untuk korang camping direct kalau waktu musim hujan. Ataupun dekat Malaysia ni pun, kita pun tak boleh jangka hujan bila. So better korang set up dengan fly sheet lah dekat atas. Protect dekat atas, satu daripada hujan, satu lagi daripada panas. Sebab dia punya material dia simple, dia basic saja. Just ada coating yang basic. Setakat kena tepias-tepias sikit tu dia okey. Kalau kena hujan heavy dia tak sesuai. Even dia tak ada silver coating. So kat dalam kalau tak ada angin dia agak panas sikit. Okay, lagi satu dia punya pole. Kekurangan dia pole dia dekat luar. So macam ni kena panas, kena hujan, kena panas, kena air, mungkin dia mudah merosakkan dia punya pole lah. Pole angin ni. The best kalau pole ni dekat dalam, dia lagi best lah. Sebab dia protect pole dekat dalam. Okay. So macam ni lagi satu risiko, kalau terkena benda tajam ke, dia mudah untuk bocor ataupun terkoyak. Okay, dari segi harga, kemah ni pasti harga dia quite okay lah. Dalam RM300 korang dapat satu kemah yang size dia pun okay, sedang-sedang elok untuk dua ataupun seorang. Lepas tu pasang pun senang. Dia punya material pun okay lah. Dia bukanlah kategori yang premium tapi acceptable. Cuma macam saya cakap tadi lah, nak set up pun better kena ada fly sheet lah dekat atas. Ataupun korang pasang atas ada dome shelter pun okey. Sebab dia punya besar ni dalam 2 meter sahaja. So kalau korang pasang yang dome shelter size 4 meter, dia masih ada lagi ruang lah untuk korang set up korang punya common area. Kalau pasang dengan dome shelter, satu dia ada protection daripada hujan dan panas, satu lagi korang ada space untuk common area. Okay, so tu je lah saya punya review lebih detail lah pasal kemah angin ni. So pasal okey untuk korang dapatkan, cuma kita tak boleh expect kemah ni terlalu bagus lah. Tapi untuk harga dia RM300, pasal masih lagi boleh terima. Okay, so untuk next part nanti saya akan tunjukkan cara macam mana nak simpan balik kemah ni. Actually dia senang je sebab dia gunakan kemah angin. Dia just buka dia punya valve je untuk keluarkan angin dia, lepas tu boleh lipat lah. So terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat jaga.